Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkembangan terkini dari negeri Pahang menyaksikan tindakan penguatkuasaan imigresen terus dipertingkatkan apabila seramai 47 warga asing ditahan dalam satu operasi khas yang dijalankan di daerah Temerloh dan Beira. Operasi yang berlangsung selama 2 hari itu dilaksanakan oleh Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Pahang sebagai sebahagian daripada usaha berterusan untuk memastikan pematuhan terhadap Undang-Undang Imigresen Negara serta menangani isu kehadiran warga asing tanpa dokumen yang sah. Menurut pihak berkuasa, operasi berkenaan melibatkan pasukan daripada bahagian penguatkuasa Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Pahang yang terdiri daripada 22 pegawai. Pasukan operasi telah menjalankan pemeriksaan dan serbuan di beberapa premis yang dikenal pasti hasil risikan, maklumat awam serta aduan yang diterima. Lokasi yang diperiksa dipercayai menjadi tempat tinggal atau lokasi pekerjaan individu yang disyaki melanggar peraturan imigresen negara. Pemeriksaan dijalankan secara menyeluruh bagi memastikan setiap individu yang berada di premis terbabit memiliki dokumen perjalanan dan permit yang sah mengikut peruntukan undang-undang. Sepanjang operasi berlangsung, seramai 135 individu telah diperiksa oleh pihak penguatkuasa. Hasil pemeriksaan itu membawa kepada penahanan 47 warga asing daripada pelbagai warga negara yang dipercayai terlibat dengan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959,63. Pihak imigresen memaklumkan bahawa semua individu yang ditahan telah dibawa untuk tindakan lanjut dan kini ditempatkan di Depot Imigresen Kemayan bagi tujuan siasatan. Mereka turut dikenakan perintah tahanan sementara selama 14 hari mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa bagi membolehkan proses dokumentasi dan siasatan dijalankan dengan lebih terperinci. Operasi ini sekali lagi menunjukkan komitmen berterusan pihak berkuasa dalam memastikan setiap individu yang berada di negara ini mematuhi syarat kemasukan dan peraturan imigresen yang telah ditetapkan. Pada masa yang sama, ia turut menjadi peringatan bahawa sebarang pelanggaran terhadap Undang-Undang Imigresen akan dikenakan tindakan sewajarnya tanpa mengira latar belakang atau kewarganegaraan. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Pahang juga menggesa masyarakat agar terus memainkan peranan dalam membantu usaha penguatkuasaan. Orang ramai disaran menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa sekiranya mempunyai maklumat berkaitan kehadiran pendatang asing tanpa izin atau sebarang aktiviti yang menyalahi Undang-Undang Imigresen di kawasan masing-masing. Kerjasama antara masyarakat dan agensi penguatkuasa dilihat sebagai elemen penting dalam memastikan keselamatan, ketenteraman awam serta pematuhan terhadap undang-undang dapat diperkukuhkan secara berterusan. Dalam masa yang sama, pihak imigresen menegaskan bahawa tindakan tegas akan terus diambil bukan sahaja terhadap individu yang didapati melanggar peraturan imigresen, malah terhadap mana-mana pihak yang didapati menggaji, melindungi atau membantu warga asing yang tidak mempunyai dokumen sah untuk berada di negara ini. Usaha penguatkuasaan seperti ini dijangka akan diteruskan dari semasa ke semasa di seluruh negeri Pahang sebagai langkah memastikan undang-undang negara sentiasa dihormati dan dipatuhi. Itu sahaja laporan kali ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan perkembangan semasa dan berita terkini yang sahih, tepat serta dipercayai. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan butang suka, kongsi dan langgan saluran ini untuk lebih banyak laporan terkini.